Bila nak kena tukar ni bang kan? Bila nak kena tukar? Jawapan dia sebelum dia rosak lah kita tukar. Takkan kita nak tunggu dia dah rosak. Dia dah rosak nanti memang akan menelan belanja yang lagi tinggi lah. Kat tangan saya ni adalah sebuah oil cooler. Oil cooler gearbox. Ini memang untuk gearbox kereta CVT lah ataupun kereta auto. So macam ni adalah oil cooler yang kita keluarkan daripada sebuah Honda City JM6. Honda City JM6, Jazz, Proton, Sona, Suprema, banyak lah. Memang orang kata kalau dekat workshop kita ni memang selalu masuk lah. Ranking yang paling tinggi memang Honda dan kedua Proton lah. Masalah dengan dia punya CVT. Jadi oil cooler ni memang berkait dengan CVT lah. Jadi minyak-minyak daripada gearbox tu dia akan masuk melalui oil cooler ni dan akan disejukkan dalam oil cooler ni lah. Dalam oil cooler ni kalau kita tengok ada dua pipe kan, satu pipe untuk minyak dan satu lagi pipe untuk coolant. Jadi minyak yang panas tu akan disejukkan oleh coolant yang masuk dah dalam benda ni. Ramai yang tanya saya, bila nak kena tukar ni bang kan? Bila nak kena tukar? Jawapan dia sebelum dia rosak lah kita tukar. Takkan kita nak tunggu dia dah rosak. Dia dah rosak nanti memang akan menelan belanja yang lagi tinggi lah. Jadi sebelum dia rosak, kita tukar benda ni. Kita suggest, kalau dekat sini kita suggest antara 100,000 ke 150,000 tu kita suggest tukar benda ni dulu. Kalau nak senang ingat, tukar setiap 100,000 km mileage, datang tukar benda ni. Benda ni tak mahal tuan-tuan. Benda ni tak berapa sen pun. Kita ada yang original, okey. Benda ni tak mahal pun. Tapi kalau benda ni rosak, dia akan efek kita punya gearbox lah. Macam mana dia efek kita punya gearbox? Gearbox kita akan rosak sebab minyak dengan coolant dah bercampur dalam kita punya gearbox. Jadi kita punya gear akan rosak, kita punya puli akan rosak, bahkan menyebabkan banyak lagi menelan belanja ribuan ringgit lagi nak overhaul sebiji gearbox kan. Senang cerita macam ni lah. Kalau benda ni rosak, kita lambat tukar, oil cooler ni pecah, jawapannya overhaul lah gearbox tu. Jadi kalau tuan-tuan ada sebarang masalah dengan gearbox tuan-tuan, bila datang ke sini, kita memang ada barang-barang ni ready stock. Kita berada dekat stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali Jumaat. Dan kalau ada sebarang masalah ataupun soalan, boleh klik link di bio. Dan jangan lupa follow kita punya page Mechanic Transmission. Kita jumpa lagi. Bye-bye.